Jadi kalau kita sendiri, kenapa kita bergembira di atas kejatuhan Bashar ini? Sebab penderitaan umat Islam dah berakhir di Syria. Bayangkan jutaan yang dalam jutaan ini sama ada kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, menjadi pelarian. Kenapa orang tak helak benda tu? Betul. Kenapa orang tak sebut tentang kezaliman ini? Apabila berakhir kita gembira. Betul. Dan kenapa orang mesti nampak yang menjatuhkan Bashar ini sebagai ejen Zionis? Kenapa tak pandang Bashar sebagai ejen Zionis? Betul. Okey, ketika Bashar 14 tahun membunuh rakyat dia, pernah tak Israel menjajah Syria? Mereka hanya duduk di Bukit Golan itu. Mana bersempadan saja. Mereka dah masuk di Golan semenjak perang 70-an. Tapi kenapa mereka tak meluaskan lagi jajahan mereka ke lebih luas daripada Bukit Golan di zaman Bashar? Makna dia tak rasa Bashar ni ancaman. Berbeza dengan Ahmad Syarok.